Bayangkan hidup bersama keluarga tercinta, keluarga sendiri, tapi rasa macam hidup dalam neraka. Bukan sebab bergaduh kecil ataupun kena marah dengan mak bapak, tapi sebab diseksa, dikurung, dirantai dan dibiarkan ke buluh selama bertahun-tahun. Ini bukannya cerita Netflix, ini bukannya skrip filem, tapi ini adalah kisah benar tentang keluarga Turpin. Dan yang lebih menyakitkan, penjenayahnya sendiri adalah ibu dan bapa kandung sendiri. Hello and Assalamualaikum, nama aku Hafiz. Okey, korang dah nampak tajuk. Ini adalah segmen crime. David dan Louise Turpin, pasangan yang nampak alim dan sangat mesra, tinggal dekat sebuah rumah biasa di Paris, California. Dari luar, macam keluarga besar yang normal. Tapi realitinya, korang kena tahu ni, rumah tu adalah penjara yang kejam untuk 13 anak mereka sendiri. Anak-anak ni dikurung, jarang sangat mandi, tidur dalam gelap dan berbau hancing. Dan ada yang dirantai ke katil macam jadi banduan. Mereka tak dibenarkan keluar rumah, tak pergi sekolah langsung, tak kenal dunia luar. Kononnya homeschooling lah katakan, tapi hakikatnya mereka dibiar jahil dan bodoh supaya senang nak dikawal. Makanan? Makanan kadang-kadang diorang ni cuma dapat secebis roti je setiap hari. Sedangkan mak ayah diorang ni makan sedap-sedap depan mata anak-anak diorang sendiri. Akibatnya tubuh diorang ni, tubuh anak-anak diorang ni tak membesar. Anak sulung berumur 29 tahun tapi berat cuma 37 kilo je. Seorang lagi umur 12 tahun tapi kecil macam budak umur 7 tahun. Diorang juga tak tahu umur diorang ni berapa, tarikh lahir ataupun apa itu polis. Kalau diorang nak report apa, diorang tak tahu, diorang tak kenal apa itu polis. Dekat sini semuanya berubah pada 14 Januari 2018. Seorang anak perempuan yang berumur 17 tahun waktu tu nekat untuk larikan diri ikut tingkap dengan telefon buruk yang dia jumpa dekat rumah tu. Dia berjaya call 911. Okey, masa dia call polis tu, suara dia ni agak gemetar. Tapi dia cukup berani untuk bagi tahu apa yang jadi dekat dia. Dia cakap macam ni, "Kami dikurung, kami diseksa, kami lapar." Jadi polis pun ambil tindakan ni. Dia terus pergi ke rumah tu. Bila polis sampai tu, diorang sangka budak perempuan tu adalah budak kecil yang umur lingkungan 8 ke 9 tahun. Sebab terlalu kurus dan terlampau pendek. Bila pihak berkuasa datang masuk rumah tu, bila diorang masuk je ke dalam rumah, bau busuk terus menyengat ke dalam hidung. Keadaan yang sangat kotor, penuh dengan najis dan sisa makanan bertaburan di sekeliling. Ada anak yang masih dirantai, yang lain terlalu lemah, pucat dan juga trauma. Doktor dan juga pegawai kebajikan pun terkejut dengan tahap penderaan yang ditemui mereka. David dan Louise Turpin terus ditahan dan dibawa ke balai untuk bicara. Rupa-rupanya penderaan ni dah berlaku sejak
diorang tinggal kat Texas lagi. Berapa lama diorang seksa anak diorang sendiri sebelum pindah ke California. Jadi 13 anak ni dilahirkan bukan untuk dijaga, bukan untuk diberi kasih sayang, bukan untuk dibesarkan, tapi untuk dipenjarakan macam banduan. Pada tahun 2019, David dan Louis Turpin dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup tanpa ikat jamin. Semasa perbicaraan berlaku, beberapa anak ni diorang berdiri dengan beraninya bacakan kenyataan penuh luka dan harapan. Seorang anak berkata, "Saya masih percaya pada cinta dan masa depan." Tapi kisah mereka tak berakhir dekat situ. Selepas diselamatkan pun, ramai anak-anak ini terus diuji. Ada yang dimasukkan ke sistem penjagaan negara dan masih dianiaya. Bantuan awam ataupun bantuan kerajaan yang dijanjikan sebelum ni tak pernah sampai pun dekat tangan diorang disebabkan pemerintahan yang korup. Namun dekat sini ada cahaya. Beberapa daripada mereka kini sambung belajar, ada yang bekerja dan ada yang bersuara dekat media sosial. Mereka menolak untuk terus hidup sebagai menjadi mangsa. Mereka pilih untuk terus bangkit dan terus menjadi pejuang. So, conclusion dekat overall cerita ni, kisah keluarga Turpin ni adalah satu amaran yang sangat bahaya. Bahawa rambut sama hitam tapi hati tak ada siapa yang tahu. Kadang-kadang wajah yang mesra dengan pakaian yang sopan ni adalah sekadar untuk menutup kegelapan yang ada dalam diri. Dan yang paling penting lah, keberanian seorang anak yang bertindak ni telah selamatkan 12 nyawa yang lain. Kalau korang rasa yang tak kena dengan sekeliling rumah korang, jangan terus diam. Kadang-kadang neraka tu bukannya dekat akhirat, tapi dekat sebelah rumah korang je. Okey, itu je lah cerita tentang Turpin ni, si penjenayah Turpin ni yang aku dapat ungkaikan. So, siapa-siapa yang suka dengan kisah-kisah jenayah ataupun crime, kisah-kisah benar ni, bolehlah tekan like, follow, subscribe, komen dan share. Okey, itu saja daripada aku. Jumpa lagi, see you soon. Assalamualaikum.